Watak Iman Kirana dalam kelas belakang adalah seorang yang optimis. Dia sangatlah firm, dia tahu apa yang dia nak. Kalau dia kata A, memang dia akan buat A. Tak kisahlah siapa orang yang dekat dengan dia ke, kata benda tu tak boleh ke, tak patut buat. Kalau dia kata dia nak buat, dia akan buat. So, dia sangatlah firm dengan apa yang dia nak. Cabaran yang saya lalui untuk bawa watak Iman Kirana ni adalah sebagai seorang budak tingkatan 5, macam mana saya nak marah, menangis, kecewa, happy as budak form 5. Macam mana I nak nangis tu sebagai seorang remaja, bukan sebagai seorang yang dewasa. Itulah cabaran terbesar I untuk membawa watak Iman. Okey, pengalaman saya berlakon dengan cast-cast lain dalam kelas belakang ni memang best sangat. At first memang macam takut and awkward sebab I tak pernah jumpa diorang, I tak pernah berlakon dengan diorang. Tapi as days go on, I had fun. I had really fun. I can call them my second family lah, senang cerita. Moment from the set is, there's this one moment dekat dalam bilik store where all of us kena cakap apa yang kita rasa throughout as our character, throughout kita punya proses untuk SPM. So each one of us duduk dekat depan kamera and semua orang pandang and kita kata kita minta maaf apa yang kita dah buat as character sendiri. So dekat situ memang moment yang I can say very beautiful lah sebab kita semua faham karakter masing-masing and kita minta maaf and kita berterima kasih in our own character. Macam tu. So I rasa benda tu sangat comel. Kenapa drama ni wajib tonton adalah sebab drama ni bukan sahaja mengisahkan tentang budak sekolah, dia mengisahkan tentang kehidupan seorang T20 dan juga B40 dan juga stereotip yang ada dekat dalam diri masing-masing sekarang ni, macam mana T20 stereotip B40 dan macam mana B40 stereotip T20. Dan kalau kita nak tahu kehidupan masing-masing and memahami kehidupan setiap seorang dalam sekolah tu, kita kena tonton drama ni so that kita faham yang setiap orang ada masalah masing-masing dan jalan cerita masing-masing. 3 perkataan. First adalah kehidupan. Second, sahabat. And third, silai. Hai, hello. Nama saya Amelia Aidura. Jangan lupa saksikan saya di kelas belakang hanya di View.